tak diajar dan enggan belajar. Untuk pengetahuan tuan-puan, antara sebab kenapa kewangan kebanyakan daripada kita ni kucar-kacir adalah pertama sebab kita tidak diajar. Kalau tuan-puan perasan, subjek menguruskan kewangan ni tidak diajar secara formal di bangku sekolah lagi. Dan apabila individu tersebut masuk ke alam dewasa dan alam pekerjaan, mereka pula bagi alasan bahawa mereka tak nak belajar atas faktor mungkin tak ada masa dan sebagainya. Kitaran ni tuan-puan menjadi masalah yang dipaskan secara turun-temurun. Dan kebanyakan daripada kita hanya mengambil pelajaran apabila kita telah melakukan kesilapan dalam kewangan peribadi masing-masing. Sama ada mungkin kita kena tipu dan sebagainya. Sebenarnya jangan risau sebab tak ada istilah terlambat untuk kita perbetulkan masalah kewangan dan perbaiki cara kita menguruskan kewangan peribadi masing-masing. Antara cara yang tuan-puan boleh ambil untuk perbaiki dan menguruskan kewangan kita dengan lebih baik adalah pertama, pastikan tuan-puan baca buku dengan banyak dan invest in yourself. Dan yang kedua, pastikan tuan-puan cari mentor yang tuan-puan boleh berguru. Cari yang berpengalaman dan yang betul-betul mahir dalam sesuatu bidang tersebut. Yang penting sebenarnya untuk menguruskan kewangan dan memulakan apa-apa saving ataupun investment, tuan-puan kenalah mulakan dengan ilmu dan jangan hanya FOMO dan ikut-ikutan dengan trend masa kini. Yang nak dapatkan ilmu emas secara percuma, tuan-puan boleh komen nak untuk saya sharekan tuan-puan e-book 5 minit emas yang sangat berguna untuk masa depan tuan-puan.